Saya pergi dengan Al-Haramain ke Uzbekistan memang terbaik. Okay, sekarang ni saya berada di Kubu Bukhara, dibina pada tahun 1501 Masihi. Jadi dia menggunakan kubu ni ataupun kota, dia dalam ni dah macam kota tau. Ada semua benda sebab dia jadi satu kota besar untuk melindungi rakyat ataupun raja-raja ataupun orang pembesar. Kalau kita tengok dia dekat luar tu, dia tinggi. Dia apabila mereka masuk dalam sini, jadi mereka selamat daripada serangan-serangan musuh. Okey, dekat atas Kubu Bukhara tadi tu, kita dapat tengok ni dekat atas ni macam saya berada dekat dunia lain. Lapang besar macam ni. Jadi kat bawah-bawah ni boleh katakan ada banyak simpanan-simpanan makanan lah. Daripada Kubu Bukhara tu kita jalan kaki. Kat sini kat tepi saya ni ada Masjid Kalan. Cantik masjid dia. Binaan kubah dia tu macam Iran pun ada. Kat tepi ni sambil-sambil lalu ni banyak nak membeli ni. Banyak nak membeli, nak shopping ni. Tapi kita tengok dia punya kubah ni. Kita tengok kubah dia. Yang ni cantik tu. Ni sini. Tempat dinner kita malam ni memang tempat special, cantik. Ada tasik ke apa ni, macam kolam. Meriah pun meriah. Sekarang ni baru pukul 8.30 malam. 8.30 malam kita nak pergi dinner jap. Ada tempat-tempat santai. Geng-geng perempuan jumpa dah tempat dah. Swan betul tu, nampak ada swan tu. Ada view cantik macam ni dekat Bukhara, Uzbekistan, memang layan kan. Betul Saya pergi dengan Al-Haramain ke Uzbekistan memang terbaik. Di kolam dekat Bukhara, Uzbekistan. Back kanan dia, nampak ni. Tempat santai, makan best. Ini Chashmah Ayub tu ataupun air mata air ataupun telaga Nabi Ayub yang saya ceritakan tadi. Jadi ni kita boleh ambil air dekat sini, pipe ni ya. Rasa dia macam sikit. Ada rasa macam air zam-zam juga. Dia macam payah-payah sikit je. Okey, apa yang antara menarik lagi bila kita berada di Bukhara, Uzbekistan ni, kita akan ziarah makam Bahauddin Naqshbandi, iaitu seorang pengasas tarikat yang masyhur di Uzbekistan. Dan tarikat Naqshbandi sekarang ni masih lagi berkembang dengan baik di seluruh pelosok dunia lah. Dan di sini dimakamkan Syekh Bahauddin Naqshbandi. Tadi kita tengok sikit, ada sikit pembacaan dan sebagainya. Kita dapat ziarah orang-orang yang soleh lah. Orang-orang yang soleh, kita panggil orang-orang yang soleh. Kalau kita tahu tarikat Naqshbandi ni berkembang pesat sampai sekarang, walaupun sampai ke Malaysia pun ramai lagi yang mengikuti tarikat Naqshbandi. Dan alhamdulillah hari ni kita dapat ziarah seorang yang soleh, seorang yang zuhud ketika dulu. Ini zaman lama ya, tahun 1300. Best kita pergi ziarah di Uzbekistan, di Bukhara bersama kita Al-Haramain Travel. Kita dapat ziarah banyak macam tempat orang yang soleh, Syekh Bahauddin Naqshbandi. Tadi kita pergi ke Nabi Ayub punya telaga dan sebagainya. Alhamdulillah.